Sony earbuds daripada Ugreen yang paling best pernah aku pakai. Sebab apa? This one size dia kecil and paling best tu. Dia ada special audio. Siapa yang pakai iPhone terutamanya, bila korang dengar lagu, on dia punya mode ni, memang lain macam babe pergi dia. So yang ni aku grab warna putih. Sebelum ni aku memang pakai yang warna hitam punya tau. Tapi disebabkan aku ada banyak sangat device, so aku tak nak dia bercampur-campur, senang aku nak guna, aku beli satu lagi. Nampak ni? Kecil gila. And kalau tengok ni tu. Kecil tau. Dekat bahagian sini dia ada getah dia macam ni. That's why bila kita masuk ke telinga ni, dia akan kedap. Lepas tu dia tak mudah jatuh. So kalau korang nak pakai kan, untuk buat running ataupun nak layan movie ataupun nak pakai layan lagu kan, this one memang aku recommend gila lah. Bila korang pakai, rupa dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Kalau yang sebelum ni aku pakai warna hitam, yang ni warna putih, lagi menyerlah sikit lah. Untuk dia punya bateri, aku boleh kata memang puas hati tau. Sebab kalau korang pakai secara berterusan, boleh guna up to sampai 7 jam geng. Bapak lama gila. And disebabkan dia datang sekali dengan dia punya casing ni kan. Kalau korang pakai, korang bawa sekali casing dia ni, jangan risau. Bateri dia boleh bertahan selama 35 jam. Satu lagi, design dia ni dah lah kecil, pakai selesa. And yang paling best sekali, sebab dia tak ada sebarang button tau. Memang design dia minimalis. Sebab dia semua ni pakai touch sensor saja. So overall, untuk earbuds daripada Ugreen kali ni kan, memang aku boleh recommend tau. Ugreen ni, nama dia Ugreen Dots. Kalau korang tengah cari wireless earbud kan, better korang grab yang macam ni geng. Macam biasa, nak dapatkan link aku dah letak.